hari ni kita dijemput untuk pergi hiking. So, sekali pas terus kita ambil. Karaoke siap lagi bas ni. Oh guys, tengoklah tempat ni. Gunung dia merancap. Let's go. Guys, kita ada dekat Xingshanju. Syafiq semangat dan penat. Syukri. Jom okey. Lagi. So nampak ni yang paling gayat adalah macam aku. Aisyah. Alright. Okay. Kau duduk lah. Nervous. I'm afraid. Cool. I'm not afraid. Mai okay? Steady? Aku ni kabel car Langkawi pun tak naik lagi. Kabel car kat China. Patutlah seram. Aduh. Patutnya Langkawi tu. Datang sini dalam bulan 4. Bagus sangat dan tak ada panas sangat. So best lah. Eskalator pula. Kita ingatkan kena mendaki tinggi, rupanya ni eskalator je. Aktiviti mendaki bukit tapi by eskalator. Base koyak step saya. Koyak step. So, inilah pendakian kita. Kelas floor. Okay, untuk naik jambatan transparent tu dah tiket $99. So, siapa takut jam mata ataupun tak ikut lah. Lain feel bila kita tengok dalam video ni dengan kita ada dekat tempat itu menenangkan. Mana tempat nak pergi rasanya the best is datang sini lah. So menikmati sendiri secara live. Okay guys, biasa kita tengok dalam video nampak macam alah relax je, tak tinggi sangat pun. Bila dah sampai sini dia macam ada pening-pening sikit. Betul lutut. Tengok seram tak seram guys. Tengok bawah ni. Rumah tu besar tu jadi aku. Kita letak nama tim kita nasi lemak. Aku cungap. Tapi dah jalan dan naik jalan ni dah macam makan nasi lemak. Ni sekarang ni first kita nak naik jambatan kaca dulu. Halo. Okay guys, sekarang ni angin suka-suka bahasa. Saya punya apa? Okay guys, kami dah sampai di Jambatan Kaca. Ingatkan buah tadi, rupanya dia ada something yang dia tulis kat atas ni. Dia ada 2 jambatan gantung, satu yang ni. No afraid. Wow. Hi, Kevin. Jambatan ni dia bergoyang sikit. So this is a challenge that we need to take. Let's go. Ya, go. Tu, mengerikan. Halus, Syarif. Kita nak naik jambatan yang gantung nipis demi channel ni. So jangan lupa like and subscribe. Steady ya.
Pukul aku. Risau aku. Rafi, nampak macam lutut goyang sikit tu. Boleh. Yang mana bawah? Yang mana bawah? Yang mana bawah? Tengok guys, dekat atas ni, ketinggian yang tinggi ni ada kedai juga. Ada KFC, sambal ayam, lontong. Wah, kita dah lapar lah. Lama lagi. Okay. Tadi ada yang sebut jauh gila. Tu dia rupanya kat atas tu kita naik. Kita punya lah tadi rupanya. Ya Allah. Okay, kita Jambatan Pelangi. Apa kita boleh nampak dia macam ada buat transportation dekat atas tu. Mungkin dia hantar batu-bata ke construction apa-apa yang kat atas. Jambatan cantik. Design dia menggunakan structure part tube ni. Okay, this is our last bridge. This one is Ruyi Bridge. So inilah tadi jambatan yang last kali. Dia punya seni tu. View memang cantik. Memang cantik betul. Macam mana Aisyah? Bagi dia sediakan bagi kat sini. Pakai baju ni harga dia 198 yuan. Ada yang murah, ada yang mahal lah. Dan baju dia sangat cantik guys. So kita nak keluar gate dah. Gate. Terima kasih sebab tengok video ni. Jangan lupa like and subscribe.